Tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi kita rezeki, ada pekerjaan, ada gaji. Tuan-tuan setuju tak kalau saya cakap dalam adik-beradik Allah bagi rezeki duit ni berbeza-beza. Ada Kak Long mungkin lebih sikit, Kak Ngah meniaga kecil-kecil, yang ketiga mungkin dia kerja oil and gas kan, yang bongsu mungkin dia lah penghabis duit kita sebab belajar kat universiti contoh, dia lah rezeki paling banyak sebab semua orang bagi duit dekat dia. So rezeki duit ni berbeza-beza ikut adik-beradik. Cuma rezeki ataupun duit yang lebih yang Allah bagi kat kita bukan untuk kita belarak setiap hari raya, setiap tahun. Tapi lebihan itu sebenarnya ada portion adik-beradik kita untuk kita tolong juga. Dia bukan tentang engkau lah, aku lah. Tak, sebab dalam kita punya gaji tu bukan semua kita punya. Dia ada pemilikan dan hak ramai orang. Di keluarga, adik-beradik, ni termasuklah Kak Long, Kak Nap, Pak Ngah, Tok Cik dekat kampung kita yang ada tali persaudaraan apa semua. Kadang-kadang tuan-tuan, saya impress lah. Saya tak mampu lah macam tu, tapi saya impress sangat ada orang yang dia gaji tinggi, dia boleh beli kereta besar, tapi dia malu nak bagi kereta besar balik kampung. Kita bangga lah. Balik kampung, boleh tunjuk kat semua orang. Kau tengok ni, aku anak Odah. Kau tengok anak Odah dah berjaya. Contoh, kita nak buktikan kat orang.